Sekejap, ada pula orang telefon. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Kejap bunyi bising kereta. Okey, hari ni Cik Jo kita dia buat mesin rumput lah di ladang. Di tanaman durian Belanda, ada pokok limau kasturi, limau nipis sikit dekat area kawasan dia mesin rumput ni lah. Cadangannya start buat pembajaan, tapi disebabkan kekangan kerja yang lain, jadi kita orang postpone dulu. Jadi Cik Jo ni dia ambil masa lah untuk bersihkan ladang dulu semua lah dengan beberapa staff lain. Cuba untuk mesin rumput di pangkal pokok lah, untuk memudahkan kerja-kerja kita membuat aktiviti pembajaan. Kalau sempat mana-mana kita orang boleh jalankan aktiviti untuk pengurusan ladang lah. Mari saya tunjuk pada kawan-kawan. Okey, ni ada beberapa tanaman durian Belanda. Cik Jo dia mesin rumput dulu, bagi clear. Nanti dah clear, nanti baru kita akan buat aktiviti seterusnya lah. Sebab hari tu kita dah buat aktiviti pemangkasan limau bali. Lepas tu pokok jambu pun kita dah ada buat pemangkasan dekat ladang ni juga. Ini belah belakang ni, limau bali kat sana. Kita buat pemangkasan. Alhamdulillah lah, kita akan buat yang durian Belanda pula. Okey, jom kita pergi ke ladang lain lah. Okey, baiklah kawan-kawan. Sekarang kita ada di ladang penanaman tanaman master yang kita baru tanam hari tu. Nanti kita akan bersihkan lah semak samun yang ada dekat dengan pokok ni. Ni tanaman jambu dekat atas ni jambu. Jambu seedless. Nampakkan pertumbuhan yang baik lah. Ni pokok jambu seedless. Okey, dekat bawah tu pokok master. Atas ni pokok durian. D99. Dia baru, bunga dia tu baru pecah lah tu. Bunga dia pecah. Tapi cantik ni, nak buat baji cantik ni. Ni cantik ni. Ni nak buat baji. Ambil dia mana? Ni. Ambil dia mana? Sini potong ni. Ya. Potong sini. Potong sini lah. Sini batang tua dah. Ni batang dia. Ini ambil sini lah. Ni batang tua. Sini. Ni cantik ni. Cantik sangat ni. Okey kawan-kawan, antara ciri yang sesuai untuk kita buat baji ada dua kriteria. Yang pertama, kita tengok pucuk yang paling atas sekali keras, jangan lembut. Kalau lembut memang tak jadilah. Kalau lembut macam ni. Ni lembut lagi ni. Dia keras-keras yang macam daun keratan yang saya pegang ni. Pucuk paling atas dia keras. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan yang paling atas ni, pucuk paling atas ni tidak berkembang lagi menjadi daun. Okey kawan-kawan, dah siap buat cantuman. Campur-campur. Ini saya buat ada yang dah keluar tunas dah. Yang ni belum lagi. Tapi ujung daun dia semua keras-keras. Saya guna pakai lah. Kita tengok hasil dia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.